Zaman inflasi. Pagi yang cerah. Airul dan Ibu Dahlia berjalan ke kedai Pak Cik Razif. Airul mahu beli roti coklat kegemarannya. Ibu, minggu lepas roti coklat ini harganya RM3, kan? Tanya Airul sambil melompat-lompat. Ya, sayang. Ibu bawa wang cukup-cukup hari ini, jawab Ibu Dahlia. Mereka tiba di kedai. Pak Cik Razif sedang menyusun tin sardin. Assalamualaikum, Pak Cik. Roti coklat satu, kata Ibu Dahlia. Pak Cik Razif menggaru kepalanya. Harga roti sudah naik, Cik Dahlia. Sekarang RM4 sebungkus. Ibu Dahlia terdiam seketika. Oh, sudah naik. Kalau begitu, kami ambil roti sahaja, Pak Cik. Kami hanya bawa wang cukup untuk harga lama. Airul teringat telur yang mereka rancang beli. Telur tidak jadi beli ke, Ibu? Tanya Airul. Ibu Dahlia mengeluh. Harga roti naik RM1. Itu bermakna wang kita kurang untuk membeli barang lain. Kita perlu memilih, Airul, bisik Ibu Dahlia. Apabila harga barang naik dan wang kita tak berubah, kita panggil ini zaman inflasi, terang Ibu Dahlia. Kita dapat beli lebih sedikit barang berbanding dahulu. Airul angguk faham. Walaupun roti coklatnya ada, dia sedih kerana telur terpaksa ditinggalkan. Mereka berjalan pulang, memikirkan apa lagi yang perlu dijimatkan esok. Maksud zaman inflasi, zaman harga barang-barang melambung naik, ia adalah masa apabila kita memerlukan lebih banyak wang untuk membeli barang yang sama seperti dahulu.